jangan beli kereta lain sebelum korang tengok Honda Civic. Civic sekarang dah padu daripada depan sampai ke belakang. Nampak agresif tapi still classy. Dekat dalam korang akan dapat seat leather, screen infotainment yang besar, boleh connect Apple CarPlay dengan Android Auto. Ruang belakang cukup besar and sangat-sangat selesa. Headspace pun ada lagi walaupun tinggi aku 174. Bawah hood dia korang akan dapat 1.5 liter turbocharged engine. Yang ini korang tekan je dia pergi, tapi dia still jimat minyak. Walaupun kereta ni laju, korang boleh tekan sampai 200 km/h, tapi safety jangan lupa. Kereta ni didatangi dengan Honda Sensing untuk jaga korang punya lane dan juga ada auto braking juga. Kalau korang nak upgrade ataupun korang nak trade in kereta lama, korang boleh consider. Kalau korang nak test drive, korang DM je, saya akan adjust sampai korang dapat kunci.